Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Lagu dekat TikTok mana yang viral, mana yang lagi trend, itulah yang dibuat dia. Payah kadang. Baiklah saudara, jadi di video kali ini, kerana saya dah lama tak bikin video, hari ni saya bikin video kerana terasa rindu juga ya. Kerana ikan pun rindu juga kan, tengok-tengok video saya kan di laut Pulau Gelombang ni ya, iaitu kelong saya ya. Nah, jadi pendapatan saya pada malam hari ini ataupun pada malam tadi dan juga pagi ini, jadi inilah penghasilan saya. Iaitu nos dapatlah satu acar, iaitu nos belah. Ini harga dia 400,000 dan juga 300 lebih dan juga 300 lebih kurang sikit lah ya nak. Nah, kalau ini yang semalam dan itu yang pagi tadi. Nah, jadi penghasilan saya ni apa pasal pula kabel ni melintang bujur pula. Hai, pandai betul kau ni. Okey, stop. Nah, jadi itu lagi berserak-serak lah ya. Biasalah tempat tidur laki-laki yang macam-macam. Ini penghasilan saya iaitu cumi-cumi. Kalau tak tahu cumi-cumi iaitu nos. Terbalik ya. Kalau tak tahu nos, cumi-cumi. Bukan sotong. Sotong tu beda lagi. Nah, ini penghasilan saya juga yang semalam. Alhamdulillah. Dan ini bilas pagi tadi yang saya dapat. Putar pagi ni ya saudara ya. Putar pagi ni. Nah, ini dia nos lagi dalam kawah ya. Lagi berenang dia. Berenang bukan main kiak-kiak rasa dia tu. Tu. Bukannya terlentang, terlukop ya. Tu. Dia berenang terlukop. Kalau kita terlentang terlukop ya. Banyak gaya. Jadi dia satu gaya je. Kalau dia hidup, terlukop. Kalau dia dah mati, itulah tadi. Terlentang ya. Dan ini penghasilan saya. Alhamdulillah. Campur anak-anak sungkang ni. Anak sungkang. Macam anak ini. Anak apa nama dia? Anak kelosok. Ini udang apa ni? Udang kipas lipas ke ni? Terkiak-kiak. Terkiak-kiak ni dia. Ini penghasilan saya juga tu. Yang saya dapat orang tadi ya. Ini ikan ketambanan. Ikan ke apa? Ikan ketambanan. Lah. Nah, jadi saya ni ini ikan apa ni? Ikan sekarata tak? Ni tak? Yang macam-macam. Ikan apa ni nama dia? Ikan sengarat. Tak nak pula lebih. Kalau lebih, pukal pokoknya ya. Bukan nama pukal lagi ya saudara ya. Ikan memparang, ikan mengkerong tetap di hati. Tetap di hati ikan mengkerong ya. Dan itu bot saya ya saudara ya. Tu dia bot saya. Bot saya tu lah. Bot saya separuh, bot orang lain separuh. Jadi orang lah maya bot saya tu separuh, tinggal separuh lagi. Lepas tu saya bye-bye lah ke tuan yang baru ya. Semoga nyaman dan terawat. Yang macam-macam. Siapa pula nelpon ni? Hai. Okeylah saudara ya. Cukup sekian dulu lah video saya. Sekian dan terima kasih.